Majlis peluncuran jualan sejahtera rakyat ikan murah, anjuran Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Perak. Saya dimaklumkan jualan sejahtera rakyat ikan murah ni akan dibuat di semua 12 daerah, bukan sahaja di Pulau Kangsar, dibuat di Hulu Perak, dibuat di Krian, dibuat di Bagan Datuk, dibuat di Hilir Perak, dibuat di Perak Tengah. 12 daerah akan dibuat. Dan juga setiap daerah ada 5 tapak kekal. Pada tahun 2024, jumlah pendaratan hasil perikanan di negeri Perak mencecah RM349.349.349 metrik tan. Pada tahun lepas 2025 sebanyak 333.984.26 metrik tan, sekaligus meletakkan Perak antara negeri pengeluar utama negara bagi hidupan laut ini. Sebab itu kita ada rezeki pada hari ini, tuan-tuan dan puan, ada hasil laut, ada hidupan laut dalam lautan, dan ada nelayan yang tolong pergi ambil untuk dijual. Kita dapat menikmatinya, dan terima kasih LKIM. LKIM pula menguruskan majlis seperti ini untuk membolehkan kita datang membeli barang dengan harga yang lebih murah. Ini semua adalah merupakan rezeki, tuan-tuan, kepada kita.